Memang betul semua benda aku nak sold sebab aku otak businessman. Kau mind your own business bro, sebab kau tu mesti tak reti nak beroman. Okay, tak. Aku boleh tembak kau, tak perlu gun. Bro, aku datang sini bukan takat rap battle. Aku buka booth jual topi, man. Aku 2 in 1. Yo, aku datang jual topi. Lepas ni kau akan tengok nama aku next to the Cap City. Yeah. Kau boleh panggil aku Datuk K walau bukan aku yang kahwin dengan Siti. Okey, bagi lagi memang aku tak peduli. Malam ni aku kenduri. Yeah. Sebab waktu bulan puasa aku puasa penuh hari. So hari ni aku puasa 6, aku berbuka makan rapper wack bernama Shadow. Cakap kat dia tak payah mencarut like kepala buto. Sebab budak ni dia kata dia pernah tulis rima dalam buku conteng masa kelas geografi. Tapi sebenarnya apa yang dia buat, dia menconteng arang dekat muka sendiri. So lepas ni kau kena get ready. Aku bukan nak cakap pasal line racist, tapi kalau tengok muka kau berjambang, tantang kau ni kumpulan ISIS. Kau ada krisis dengan budak midlife, itu sebenarnya kau ada midlife crisis. Time, bro. Yo, make some noise.